ruangan kosong dekat situ. Oh, clear? Okay, baik. Okay, sekali lagi ini ialah fluorine sahaja. The next one ialah ini pun ialah fluorine sahaja. Okay, baik. Kalaulah sini awak dah buat, tadi tu awak dah buat cross, yang ni saya kena buat dot menunjukkan ada perbezaan elektron dekat situ. What I mean kat sini ialah saya akan buatkan dot 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menandakan ni ialah atom belum gabung lagi. Okay, so belum gabung tak ada masalah kalau susunan elektron dia 2.7, 2.7. Sekarang saya nak gabungkan pembentukan dia. So what I have right now ialah benda ni, apa yang saya boleh buat ialah dalam SPM, saya akan lukis satu dulu. Saya akan lukis petala yang besar. So meaning to say that yang ni saya letak sini untuk share. Saya akan lukiskan petala yang paling besar. Again, tak perlu perfect circle. Kebetulan ni iPad ni dia betul kan? But you don't have to go for perfect circle ni kan? Dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dekat situ. Next one, what I have right now ialah yang petala yang seterusnya. Buat daripada luar ke dalam. And last but not least, you have F kat sini. Soalan saya dekat awak semua. Kalau saya tanya awak, electron valence untuk fluorine kiri ni ada berapa? Berapa? Cuba awak kirakan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Counter 8. Dapatlah 2.8 dah stabil. Clear? Yang ini berapa? 2.8. Again, dia dah stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dengan ini saya buka laluan untuk Q&A. 10 boleh faham. 1 tengah lost where you are right now. Saya dekat muka surat 10. Go. So, I thought tak sama elemen baru pakai dot and cross. Tak sama elemen, dot and cross tak sama. Yang ini pun awak nak tunjukkan yang dia share, boleh je, tak ada masalah. Dot and cross. Okay. Sebab apa? Sebab bila dot and cross tu menunjukkan ikatan. Maksudnya saya ada F, dot dan cross itu menandakan satu kaki. F like that. So kalau ada dot cross, meaning ada satu kaki macam itu. Go. So kalau tak letak elektron atas line boleh ke sir? Maksud awak, oh macam ni. Okay, ni yang salah lah. You have to put it on the line. Tapi yang kalau pembentukan dekat tengah kat situ, rujuk balik buku teks. Okay, lagi soalan. Kenapa tak letak pangkah tu dekat garis bulat? Pangkah dekat garis bulat. Okay. Dot and cross untuk dikongsikan should be in the middle here. Okay. Yang ini dalam bentuk bebas, atom tak ada masalah. Dot and cross saja. Apa beza sebatian dan juga ikatan? Sebatian terdiri daripada dua jenis unsur. Bahasa mula dia ialah warna dia. Okay, for example, awak nak warnakan fluorine ni dengan warna apa? Saya letak warna kuning. Ini fluorine juga betul? Warna kuning. So, kalau kuning and kuning, adakah ini sebatian ataupun unsur? Okay, you asked me just now, apa beza sebatian dan juga ikatan? Sebatian ialah zarah. Sebatian ialah bahan, it is a substance. So, ini ialah sebatian ke ataupun unsur? Ini unsur. Sebab warna yang sama, bahan yang sama. Still fluorine. Faham? Ikatan pula. So, ikatan tu, yang ni ikatan ni. This is the bond. Ni ikatan sini. This is ikatan. Inilah ikatan covalent. Oh. Okay. So, kalau tak elektron kat line, tolong markah ke? They might. So, dalam KSSM, SPM, dia minta awak buat dekat sini. Kaitan ruangan kosong tu, cek balik buku teks. Cek balik buku teks. Okay? Alright. So, yang confused on ikatan, saya tunjuk ini namanya ikatan covalent or covalent bond. Okay, baik. Cuba awak buat yang muka surat 11 page 11. Go. Muka surat 11 minta awak buat pembentukan gas nitrogen. Jom, sama-sama. Nitrogen dia ada berapa proton? Sebab kalau 6 karbon, kalau 7 nitrogen kan? So macam mana awak nak susun elektron dia tersebut? 2.5. So kita nak gabungkan nitrogen and nitrogen. So my question to you guys ialah, kalau nak gabung, dia kena mencapai susunan elektron oktet. So berapa yang need
berapa yang share. Go. So tell me right now, yang ni berapa lagi supaya dapat 2.8, yang ni berapa lagi dapat 2.8. You will say dia need dengan share tu sama je. Need berapa, share-nya berapa, need berapa, 5 jadi 8, need 3, share 3 juga, need 3, share 3. Oh, senang easy so far. Apa kata tutup mata sambil lukis ni? Sebab senang sangat, betul? Okay, baik. Bagi tahu saya apa kesalahan saya sambil saya lukis ni. Tell me right now, what is my mistake? 2, 5. Okay. Apa kesalahan saya? What is my mistake here? Dia kalau boleh ada 2-2 sahaja. Maksudnya ialah elektron ni jangan letak sampai ke 3 macam ini. Elektron macam ini. Kan? Dia belum kongsi lagi, tak ada masalah awak lukis dia atas line. On the line kalau dia tak ni lagi, dia tak gabung lagi, on the line. Like that. Okay, dah. Baik. Next one. Saya buat sekali lagi. Nitrogen. Macam ni. Saya buat. Okay, like that. Okay. So again, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang masalah dia adalah saya tak nampak mana dot and cross tu. Okay. So the best sebenarnya ialah awak buat dot and juga cross. Ni dot. Ni dot. Yang ni dot. Okay. Here's the thing. Kalaulah saya nak lukis balik pembentukan tu macam ni, kan? Berapa yang saya kena allocate untuk sharekan? Mungkin kita nak gabungkan dia. Berapa elektron yang saya kena letak susun dekat ruangan kosong ni supaya dia boleh kongsi menghasilkan ikatan 3. You just mentioned that. Nampak tak 3 situ kan? Tolong letak 3 dekat sini. Tak kisah mana-mana tu, letak 3. Okay, saya letak 3. 1, kan? 2. Nak lebih cantik, it will look like this. 3. Supaya dia simetri. Maksud saya simetri ialah atas dengan bawah ada satu-satu. Elektron ni kalau jauh lagi bagus sebenarnya. Okay, much more stable. Okay, baik. The next part kat sini ialah saya akan lukis yang kecil dulu ke yang besar dulu. Again, the technique ialah yang kecil dulu ke yang besar dulu. Saya dekat muka surat 11. Saya kena lukis yang besar. The teknik kat sini nak selamat ialah lukis yang besar dahulu. Okay, ini saya besarkan. Like that. Okay. Now, what you see right now ialah dia akan ada 1 dot, 2 dot, 3 dot, 3 di shade. Macam ini. Lepas tu saya ada yang dalam tu. Tetap ada 2. Lepas tu dalam lagi, nukleus dia N. Okay, soalan saya. Sini kan 2.5. Sini kan 2.5. Sini 2 dot berapa? Go. Sini 2 dot berapa? Oh, ni salah sebab kena ada nitrogen, kena ada bulat situ. Saja nak tengok awak fokus ke tak. So again, yang ni 2 dot berapa sini? 2.8. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2.8, 2.8. Okay, next one. Kalaulah saya minta awak lukis nitrogen dari segi struktur kimia dia. The chemical structure. N dan juga N. Berapa dot cross? Maknanya kalau saya ada sini, saya buat tengok dot cross dikira sebagai 1. So berapa dot cross? Dot cross, dot cross, dot cross. So berapa dot cross? 3 dot cross, betul? So setiap dot cross itu menandakan N macam ini. Triple bond. Ikatan ganda 3. Oh. Belum 10 Lewis lagi. Belum 10 Lewis lagi. Macam mana nak kira elektron dia tadi? Okey, masa awak nak kira elektron yang ke atas ni ke, ikut nombor proton. Kalau masa awak dekat sini, macam mana nak kira elektron dia? 5 tu, kan, awak letak 2.8. Ini kalau dia dah mencapai yang stabil. Maksudnya, stabil, gabung. Nak gabung, kena stabil. So, 2.8 berapa lagi diperlukan? 3. 3 ni daripada mana? From here. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakkan 3 dekat sini.
Kalau 224 macam mana, sir? Kita akan masuk 224 nanti dekat muka surat, what you call muka surat 13, page 13. Soalan SPM berbentuk muka surat 14 ataupun muka surat 16. You guys actually see it. Right? Cuma sekarang kita nak fokuskan kepada lukis. I want you to draw on the what you call ikatan kovalent tu. I want you to be very strong on this one. Iaitu kena kuatkanlah awak punya basic, need dan share tu. Okay, sebab nanti kita akan gabungkan unsur-unsur yang lain. Okay, jap. How's your cortisol level? High ke low? Sebab kita nak masuk, gabungkan dengan unsur-unsur yang lain. High. Stress. Stress sangat membuat. Okay. Okay, kita buat apa? Slowly but surely, kita akan go on what you call sebatian kovalent ni sekali lagi. Right? Kalau stress up apa ke, let me know. Blast the questions itu, boleh? Okay. Baik. Siapa yang low cortisol tu, serap sikit cortisol daripada kawan-kawan yang lain. Okay. Now, kita tengok kepada what you call hydrogen dulu, boleh tak? Let's go for hydrogen dulu. Not in your notes, tapi saya minta awak tengok muka surat 9 sikit, boleh tak? Okay. Sekarang kalau saya tanya awak, hydrogen ni dia ada berapa elektron? 1. It has 1. Kalau saya nak gabungkan dengan hidrogen satu lagi tu, dia mesti mencapai 8 ke ataupun 2 sahaja. Atau saya boleh letak 1 sahaja. Biarlah 1 sahaja. Can or cannot? 1, cannot. Dia sama ada 2 atau 8, tapi 2 namanya ialah duplet, 8 namanya ialah octet. So my question to you guys ialah untuk hydrogen, kita pilih yang mana? 2 sahaja. Special case. Okay, saya dekat muka surat 9 ni, ruangan kosong saya lukis kat sini. Okay, so maknanya once awak dah identify iaitu kita nak mencapai susunan elektron duplet, saya buat line macam tu, saya letak 2. Saya buat line macam tu, saya letak 2. Menandakan apa? Hidrogen ni kalau nak bergabung, kena ada duplet. Faham? Okay, macam kita lah. Betul? Cakap, mak, ya, nak kahwin lah. Mak cakap apa? Stabil dulu, betul? Stabil dulu. Beli 2-3 KLCC dulu. At least 4 TRX ke, 3 Porsche, at least. Faham? So, kena stabil dulu. So, you have to achieve a stable electron arrangement. Sama tak? Yang ni, 1, stable apa? 2. Okay. So, this is the bare minimum. 2. Okay, soalan saya dekat awak. Sebab saya lukis lagi, soalan saya dekat awak. Katakan, saya ada macam ni. Lithium. Lithium ini, susunan elektronnya adalah 3. Betul? Baik. Kalau lithium 3, untuk dia jadi stabil, 2 ke ataupun, sebab susunan elektron dia ialah 2.1. So, macam mana saya nak bagi dia stabil? Now, if you look back over here, the moment awak nampak kumpulan 1 ataupun logam, metal, dia tak boleh covalent. Clear tak ni? Maksudnya tidak boleh need, tidak boleh share. Cannot. Konsep need share ini khas untuk apa? Non-metal, bukan logam. Tapi ada cakap, sir, hydrogen, sir? Ya, hydrogen kan kumpulan 1. Yes, you are right. Hydrogen kumpulan 1, tapi dia metal ke non-metal? Dia non-metal. So, boleh pakai konsep covalent, iaitu need yang juga share. So, you gotta have need and share juga benda yang sama. Berapa yang diperlukan? 1. Berapa diperlukan? 1. So, that said, kita tengok sini hydrogen. Saya akan letak 1 sahaja kat situ. Baru saya lukis petala. Kenapa saya lukis macam ini? Sebab saya tahu saya nak share kat 1 tu. So, the next one will be like that. Saya buat yang luar dulu. Dan saya akan buat dot. Menandakan my next hydrogen. Soalan saya, sini ada berapa? Hydrogen ni ada berapa? Ada 2, betul? Susunan elektron dia. Ini pun berapa? 2 juga. So 2 dan juga 2 duplet. Easy. Oh. Clear? So dia sama ada 2 ataupun octet 8.
Ini kena 8. Kena 8. 8, 8, 8 semua. Okay, let's talk about yang garis tu, jom. Kalau saya ada hidrogen, ikatan tunggal ke, ikatan ganda 2 ke, ataupun ikatan ganda 3? Single bond, double bond, or triple bond? What do you think? Ikatan tunggal. You are right. Bukan 2, bukan 3. Kenapa? Sebab ada dot cross sahaja. Oh. So, kenapa nitrogen tadi saya kira dapat 7? Memang susunan macam tu ke tadi? Okay. Okay. Nitrogen memang 7. Saya ingat. Ya Allah. Okay. Baik. Nitrogen memang 7. Tapi susunkan dia tu mesti 2.5. Okay, one might ask, sir, what about beryllium? What about beryllium? Okay, kalau saya ada beryllium 2.2, betul. Okay, ni soalan saya. Dia ialah metal. Beryllium is a metal, logam, kumpulan 2. So, memang tidak boleh need dan juga share. Memang tidak boleh. Dan soalan saya, adakah 2.2 tu duplet? Again, 2.2 it is not a duplet. Duplet macam mana duplet? Duplet maksudnya ada 2 sahaja. 2 only. Okay, right? Okay, so once kita dah cover up on the basic of covalent, saya minta awak semua cuba buka muka surat 12. Boleh? Saya buka lagi lalu untuk Q&A nanti. Dekat muka surat 12, dia minta awak buat pembentukan sebatan air. Water. Sekali lagi 2.2 tu bukan duplet. Duplet 2 sahaja. Okey, tuan-tuan, puan-puan, abang kakak. Saya buka lalu untuk Q&A nanti boleh? Pasal duplet tu. Sebab ramai tengah tanya pasal duplet. 2.2 bukan duplet. 2 je duplet. Here. Air. Air terdiri daripada H dan juga O. Nah, soalannya ialah, kenapa H7O tu bukan air? Faham tak? Kenapa H2O? Kenapa bukan H3O? Kenapa bukan H4O? Kenapa H2O? Kenapa 2 jin? Hidrogen. Dan kenapa 1 oksigen sahaja? Alright. Because why? Because covalent tu. Okay. Saya minta awak buat hidrogen ni 1, betul? Apa syarat hidrogen kalau nak bergabung? If hydrogen wants to bond, okay, it must achieve what? 2. Duplet. Adakah ini duplet? Ya, ini duplet. So, dia need berapa, dia share berapa sahaja. Dia akan need 1 lagi untuk mencapai susunan elektron duplet. Ini semua orang faham konsep ni? Okay. Sebab saya tak nak nanti phone dia terbakar, panas sebab stres sangat. This is the basic of covalent. Okay, alright. Saya buka dalam untuk Q&A nanti, okay? Okay. Baik. Now, saya tanya awak pasal oksigen pula. Kalau oksigen, dia ada berapa proton? You say 8. Susunan elektronnya macam mana? Susunan elektronnya 2.6. So again, oksigen kalau nak bergabung, apa bare minimum? Maknanya apa yang dia kena buat supaya dia boleh gabung dengan hidrogen? What must it achieve here? 2 dot berapa yang dia kena ada supaya boleh bergabung dengan hidrogen tu? So dia mesti ada 2.8 oktet. Jadi oksigen akan perlukan berapa elektron mencapai susunan elektron oktet, and oksigen akan share kongsi berapa? Sama bilangan ini, iaitu 2 lagi yang diperlukan. Ini clear? Okay. Sekarang kita nak lukis tau. You want to draw? Semua orang keluarkan pensel? Sebab saya tak nak awak lukis pakai pen. Jangan lukis pakai niat juga. Okay. Baik. Now, here's the thing. Kalau nak lukis, kita kena ada main focus, betul? Macam kalau awak nak lukis muka orang ke apa ke, awak nak lukis karakter kan? Awak lukis muka dulu ke lukis tangan dulu? Katakan awak nak lukis Doraemon, awak nak lukis Shinchan, awak nak lukis Titan, whatever it is, awak lukis muka dulu, betul? So it's the same thing dekat sini, ada benda yang kita nak fokus dulu. Our focus ialah kita nak tengok siapa yang baik.
siapa yang baik, hidrogen ke oksigen? Saya dekat muka surat 12, page 12. Okay, so again, siapa yang lebih banyak berkongsi? Dia yang baik. Last semua saya macam nak berkongsi RM50 lah. Baik tak saya? Baik. So, soalan dia awak nak ke tak nak? Okey, tak nak tak apalah. Cuma kat sini siapa yang lagi baik? Hidrogen ke ataupun oksigen yang lagi baik? Oksigen lagi baik. Kenapa oksigen lagi baik? Sebab dia share berapa? Dia share 2. So, this one will be your central atom. Atom yang duduk tengah. Maksudnya apa? Maksudnya saya akan lukis oksigen dulu. Our main focus ialah oksigen yang akan edarkan 2 ni. Okey, macam mana nak edarkan? Dia akan edarkan 2-0 ke ataupun 1-1. Sebenarnya yang cantik ialah 1-1. Kenapa 1-1? 2 ni jadi 1-1. Sini boleh tak hidrogen masuk? Jawapan dia boleh. Hidrogen boleh masuk dekat sini. 1. Need 1. Sini pun 1. Oh, dia boleh masuk. Okay. Tak apa, be a sponge dulu. Mungkin awak tak dapat tangkap konsep ni, tapi awak lain saja dulu sebab nanti kita akan buat lagi untuk ammonia dan juga carbon dioxide. Now, here's the thing. Saya ada hydrogen as our main focus kat sini. Oxygen is our main focus sebab dia share lagi banyak berbanding hydrogen. Tu situ. Jadi, kalau saya nak lukis, saya akan lukis 2. Saya buat cross dulu. 1, 2. Dan 6 ni macam mana saya nak agihkan yang share tu? Berapa yang diperlukan 2, berapa yang di share 2 juga, betul? Saya akan letak dekat sini, sharekan siap-siap 2. Okay. It is because oksigen kan 2.6 kan? So berapa lagi yang tinggal dekat luar sini? 1, 2, dia ada 6, betul? 1, 2, yang tinggal hanyalah 4. So therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk di-sharekan. Daripada sini boleh tak hidrogen masuk? Nampak tak hidrogen dah boleh masuk? Hidrogen dah boleh masuk, saya buat yang besar dahulu. There you go. Okay, daripada sini saya buat hidrogen, tu letak dot dekat situ. One more time dekat sini, hidrogen boleh masuk tak? Hidrogen boleh masuk. Okay, now here's the thing. Kalaulah saya tak buat one-one ni, contoh sekarang ni, saya letak ni ke tepi dulu. Sekejap, before that, this is the answer tau, ni jawapan dia. Okay, katakan saya tak nak buat teknik tadi tu. Katakan saya nak letak cross tu, yang saya share tu, dekat one side, satu arah, dekat sini. Semua saya letak dekat sini. Soalan saya, boleh tak hidrogen masuk? Sebab hidrogen perlukan 1 je. Dia dapat 2. Can or cannot? Hidrogen nak 1 je. Tak boleh. Sebab itu kena agihkan siap-siap. Kena pandai cara agihkan tu. Faham? 2 tu kita agihkan 1 and 1. Supaya hidrogen dapat 1-1. Maka sebab itulah dia punya formula H2O. Cek balik. Duplet tak yang ni? Is this duplet? Yes, this is duplet. 2 sahaja. Oksigen octet tak? Yes, this is octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belah luar sahaja, this is octet. 2.8. And this is also a duplet. Ni 2. 10 faham satu loss where you are right now? Go. Memang hidrogen diperlukan 2. 2 hidrogen diperlukan. 1 je tak boleh. Katakan saya buang sini. Nampak tak? Saya cakap ada 1 hidrogen saja. Is this octet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham? So tak boleh. So mesti kalau macam ni. This is octet. Bukan octet. Ni baru 7, betul? Boleh tak? Okay? Alright. So maksudnya elektron dalam bahagian bertindih. Ya. Ialah apa? Formation dia ataupun the formula structure, structure formula dia HOH. Formula struktur dia ialah HOH. H2O. Lewis kita sembang nanti tau, Lewis. Okay. So, yang lagi satu. Ya, kita buka lalu untuk Q&A sikit je. Yang satu pun kena beza dengan simbol ke sir? Either hydrogen. Ni kita ada 2 jenis unsur, betul? So, my recommendation dekat sini hydrogen dan hydrogen set sebagai dot. Dan yang ni, yang oksigen ialah cross. Kalau oksigen awak nak dot, maka 2 hidrogen jadi cross. Kenapa yang atas tu saya tak buat benda yang sama? Sebab saya nak tunjuk ni. Dot cross tu untuk ikatan dia. Nitrogen-nitrogen.
Tapi kalau kes macam ini, hidrogen dengan hidrogen pastikan dia sama. Oksigen yang beza. Okay, clear? Okay. H3O sebenarnya boleh, tapi kita sembang pasal reactive bond nanti tau. Saya percaya awak pernah nampak, awak pernah jumpa H3O+. Okay, now I want to take a look kepada ammonia. Buka muka surat 13, jom. Page 13. Okay, dah. Okay. Siapa tahu formula untuk ammonia? Adakah ammonia ni terdiri daripada, dia ada N dengan H tau. NH, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6. Betul ke? Macam mana kalau saya tak percaya 3, betul? Yakin? Kalau saya cakap N6H7 tak boleh. Saya suka nombor tu. So there must be a reason, betul? There must be a reason if it is NH3. Okay. Ammonium yang dah masuk chapter 6, siapa dah masuk chapter 6? Ammonium NH4+. Sembang nanti. Okay. Jom kita check. Mana satu formula dia? Okay, baik. Tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, let me recap back again. Nitrogen dia ada berapa nombor proton dan juga bilangan elektron. Go. So nitrogen, you will expect ada 7, betul? So macam mana nak susun dia? 2.5. Hidrogen pula 1. Okay, susunan elektron dia 1 je lah, betul? Senang lah. Now here's the thing. Macam mana nitrogen nak bergabung? Nitrogen cakap, hello, saya nak kahwin. So kalau dia nak kahwin, dia kena mencapai susunan elektron yang stabil. 2.5 boleh tak? Tak boleh, kena ada 2.8. So again, my question to you guys ialah, dia need berapa? Dia share pun berapa for nitrogen? You would say 3. Betul? 3. Yang ini, dia need dengan share ini, need dan juga share satu saja supaya jadi duplet, tak ada masalah. So siapa yang lagi baik? Nitrogen ke hidrogen ke ataupun se? Nitrogen ke hidrogen? Siapa yang lagi baik? Haikal, Umar, minggu depan jadi ketua kelas Nitrogen lagi baik. Kenapa awak cakap nitrogen lagi baik? Why do you say that nitrogen is, compared to hydrogen, kenapa nitrogen ni is our center? Kenapa center kita ni kita nak lukis nitrogen dahulu? Sebab dia share paling banyak 3. Yes, you are right. Power. Dia menderma tu lagi banyak. Jadi persoalannya ialah nitrogen will be our center. Macam mana nak agihkan? Kena tahu cara nak agihkan tau. Sebab itu awak dah besar, awak dah 10-50 juta, nak agihkan kat derma takkanlah nak bagi RM1, betul? Kan lah bagi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dan nak agihkan kena pandai. So same thing, macam mana nak agihkan 3 tu? 1 ke, 2 ke, 3 terus. How are you going to distribute supaya hidrogen ni boleh ngam, boleh masuk, boleh sama-sama dengan nitrogen tersebut? Agihkan dengan 1. Oh. Setiap satu itu ialah hidrogen. Maka nitrogen ada 1, hidrogen ada 3. So let me draw dia punya central atom dahulu, nitrogen. Okay, awak guide saya. Kat sini ada berapa elektron? Here, tell me right now. Awal-awal tu ada berapa? Guide me right now. Okay, katakan saya ni AI. 2. 1, 2. Okay, sekarang guide saya. Berapa yang saya nak lukis dulu dekat petala? On the line ni, berapa yang saya nak lukis dulu? 5 ke, 3 ke, 2 ke, 4 ke, 1 ke? Tell me right now. Okay, kalau saya buat macam ini, adakah semua yang saya nak agihkan? Jadi, adakah semua saya nak share? Tidak. So, again, guide me right now. Apa yang saya kena buat? Saya nak lukis atas line dahulu. Atas line dahulu. Berapa? Atas line 2. Yang nak di-sharekan tu berapa? Yang nak di-sharekan 3. Okey, awak nampak tak ni tak ada ruangan, betul tak? So apa yang saya boleh buat ialah saya boleh buat macam ini, 2. I can draw like this, 2. Okey, lepas tu ada 1, 2, 3. Bagi ada ruangan ke situ.
maka barulah hidrogen boleh masuk. Saya lukis yang luar dahulu. Only then hidrogen boleh masuk. Saya lukis yang luar dahulu. Dan only then hidrogen boleh masuk. Saya lukis yang luar dahulu. Okay. Dan saya akan buat dot dekat situ menandakan ini ialah datang daripada hidrogen. Maka inilah formula dia. And dia punya formula is NH3. Oh. Ini bukan Lewis Lewis kena buat cross-cross lagi, tapi itu sembang nanti. Senang, susah, sesah, sesat. Where you are right now, go. Setakat ini. So far. Boom. Oh, good Okay. So far boleh bawa Alright. Easy. Awak lukis ni buka mata ke tutup mata? Tutup mata. Buka mata. Nanti try training tutup mata sambil buat. Lepas tu awak training, awak diri sebelah kawan, kawan lukiskan. Pegang rotan sama. Itu level yang sifu lah orang cakap. Kawan buat kan. Okay, baik. Now, I think this quite straightforward. Sebab apa? Dia awak agikan satu-satu, betul? Okay, sekarang saya minta awak lukiskan untuk carbon dioxide. Okay, jom. Now, here's the thing. Carbon dioxide, dia ada di. Di maknanya dua. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Saya ada carbon dan juga saya ada oksigen. Like that. Carbon kita faham ialah 2.4. Ramai bertanya pasal benda ni, betul? Ramai tanya, 2.4 macam mana, Saya dapat panggilan pagi-pagi. Hello, ni siapa ni? Plus Jen, kenapa tu? 2.4? Nantilah. Every time. Setiap kali. 2.4 macam mana? 2.4 macam mana, betul? Okay, so kita akan buat hari ni. I'm gonna go for 2.4. 2.4 ni, dia nak gabung dengan oksigen. Berapa susunan dia? Now you write that 2.8, betul? So the need berapa? Dia share berapa? Go. Baik. Easy, betul? So kita dah faham carbon 4 kaki. Again, for oxygen, what we have done just now is 2.6 sebab ada 8 kat situ, 8 elektron. So berapa yang diperlukan, berapa yang akan share supaya jadi 2.8? How much does it need and how much will it share? Now, you would say 2 sahaja. Sekarang, our central atom, iaitu siapa yang lagi baik, carbon ke oksigen? Carbon? Ya. Carbon ni lagi baik sebab 4, betul? Yang ini share 2. So 4 tu macam mana nak agihkan? 1, 1, 1, 1 ke? 3, 1 ke? 2, 2. Sebab oksigen perlukan 2. Awak distribute 3, 1, oksigen tak boleh nak masuk langsung. You distribute, yes, you are right. Distribute lah 2, 2. Maka sini boleh tak oksigen masuk? Boleh oksigen masuk. Boleh tak oksigen masuk? Boleh oksigen masuk. CO2. Okay, kalau saya lukis carbon 2.4, tapi 4 saya ni digunakan untuk semua. Maksudnya ialah 2, saya letak situ, saya siap. 2, 1, 2. 2 lagi, saya letak situ, 1, 2. Dah settle 2.4. Betul? So, maka masuklah oksigen kat sini. Oksigen goes in. Nah, oksigen pun dia akan letak 2 kat situ. 1 and 2. 3, 4, 5, 6. Hati-hati, jangan buat 7 and 8. Jangan buat macam ini. Sebab apa? Your oxygen terdiri daripada 2.6 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Daripada situ, kita tengok. Here. 1, 2. Oxygen. Dah settle. Another one. Like that. Di kali ini, dia buat macam tu. There you go. Pastikan atas line. And dia akan buat macam ini. Dot, dot. Okay. So, dah capai oktet tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah capai oktet. 2.8. Dah capai oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2.8. 2.8. Settle. Here's the thing. Macam mana saya nak lukis struktur kimia dia? The chemical structure. CO ke? CO ke?
Macam saya cakap, karbon mesti ada 4 kaki. Saya have 4 leg kat situ. So again, macam mana? Yang nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? You will go for dot cross, dot cross, dot cross, dot cross. So yang nombor 2. This is the correct one. Okay, sebelum faham satu loss where right now, go setakat ni untuk covalent. Bam! Easy. Macam mana nak tahu share and need tu berapa, sir? 28 tu kan? Okay, 4 dapat 8 berapa lagi? 8 tu 4. Dapat 4. Faham? Macam mana nak tahu 2 itu? 6 dengan 8. Mesti 8 untuk hasilkan. So 8 tolak 6 dapat 2. Okay? Now here's the thing. Awak kena identifikan yang central tu dulu. Tu yang penting. Okay? Okay, ada tanya, sir, yang ni apa, sir, ni? Ini ikatan dia. Inilah covalent bond dia. This will be your covalent bond. Inilah ikatan covalent. Now, ikatan covalent ada 3 jenis. Ganda 2, ganda 3, ikatan tunggal, betul? Single bond, double bond, triple bond. This is ikatan covalent. Ganda 2. Double bond. Alright. Okay, jom. Kita tengok dekat muka surat 14, page 40. Ini soalan SPM yang sangat-sangat famous dekat session A ada keluar, session B pun dia boleh keluar, session C pun dia boleh keluar benda ni. Ready ya? Okay. Betul? Tunjuk jap. Tarik nafas semua orang. Terdapat masalah teknikal sebentar tadi. Minta wawakan di dalam kelas MC Plus diberikan free replay untuk kelas ni. Terima kasih. Dengan apps tadi, so ada yang tak boleh nak masuk semua. Right? Tapi kat sini saya nampak kat depan ni semua stay. Sabiha Amni perlu bantuan tak? Dapur awak terbakar. Okey, tak perlu bantuan. Okey, bagus. Safiullah dah buat umrah dah sebab apps problem ni pasal sampai ke umrah dia. Okey, awak boleh download tak nota ni? Boleh. Some of you guys ada lag Again, kita akan bagi free replay. Kita akan bagi free replay. Kalau saya masukkan QR atas minggu, nak tak? Saya letak dalam 4,000, 5,000. Love. Bukannya duit. Love. Lebih banyak macam tu. Internet slow sangat. Allah. Sorry. Sorry. Okay, baik. Saya percaya kalau awak boleh buat benda ni, awak boleh buat ikatan hidrogen, awak boleh buat ikatan dative nanti. This is quite important benda ni. Okay, ready semua? Buka surat 14, page 14. Sebab kadang-kadang dia tak bagi apa tau, dia tak bagi nama unsur tu. Dia letak huruf sahaja. Okay, soalan cakap, jika atom P ada 8 proton, Q ada 9 proton, tentukan formula bagi sebatian covalent. My question to you guys ialah, P dan Q tu logam ke bukan logam? Sebab P dan Q itu menghasilkan sebatian covalent, it forms a covalent compound. So P dan Q non-metal, bukan logam, betul? So kita tahu P bukan logam, Q bukan logam. So go. Macam mana nak susun elektron untuk P? Go. Kita nampak ada soalan tu pasal penat, nanti saya I'll go that on. Sebab benda ni ada kaitan dengan magnesium. Nah, kami back to this one. Macam mana saya nak letak P sebab 8 kan? Macam mana saya nak susun dia tu? 2.6. You are right. Betul? Kalau Q macam mana Q? Dia ada 9. Ini ada dalam bab 2 form 4. 2.7. You are right. Okay. P cakap dia nak gabung. Dia nak hasilkan ikatan. So, dia mesti mencapai apa? Dia mesti mencapai susunan elektron oktet. Q pun nak bergabung, dia mesti mencapai susunan elektron oktet. Baru boleh gabung. Soalannya, need berapa lagi dia perlukan supaya dapat 8? Need berapa, share berapa? Teknik dia need dan juga share. Again, benda tak dalam buku teks tau. It's not in your textbook, tapi ini adalah teknik untuk covalent. So, need berapa, share berapa, go.
Nampak jugalah. Kan? 2. Need to share to. Semua tengah buat ke tu? I see. Okay. Need berapa, share berapa untuk Q? 1. You are right. So, siapa central atom kita? Saya nak lukis siapa dulu? Saya nak lukis P dulu, Q dulu. Saya nak lukis Asfar Mikhail dulu. Saya nak lukis Mia Zara dulu. Saya nak lukis Safa Tasnim dulu. Siapa saya nak lukis dulu? Izain Shira, Alif Jibril. Siapa? Saya kena lukis Nurul Ilham. Kan ikut? Lukis apa? Lukis yang P ke Q dulu. Siapa yang lagi baik? Siapa yang lagi baik? Ya, semua baik kat sini. Tapi antara P dan Q je, siapa lagi baik? P, betul. Sebab P dia kongsi 2, dia share 2. It shares 2. So, saya kena lukis P dahulu. My central atom ialah P. Saya lukis P dulu. Tapi, sebelum tu, ada agihan dia tu. Agih macam mana 2 ni nak diagihkan? How do I make sure that it distribute the electron well? 1, 1, betul? So, therefore, boleh tak awak macam agak-agak dia punya formula sekarang? Adakah P2Q ke, PQ2 ke, P2Q3 ke? What would be the formula? The formula ialah PQQ. Ada Q dekat sini, ada Q. Sebab Q perlukan 1 dekat situ. If I were to highlight it, 1 ni ialah 1, 1 right there. So, formula sebenarnya ialah PQ2. Dapat markah dekat situ. Tapi kalau nak lukis P dahulu, 2. Okay, awak nak dot ke nak cross? Saya menurut perintah. Awak nak dot. Kita buat dot ke sini. 1, 2. Kemudian, berapa yang saya kena sharekan siap-siap? Berapa yang saya kena allocatekan supaya dia boleh share? 1 dan 1. 2 kat situ. Faham? And the rest saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah settle. Barulah saya lukis yang paling besar. Like that. Saya akan lukis sini crossed. Okay. Kenapa saya tak lukis P dulu? Sebab tak boleh nak Hejaz, betul? Kan? Alright, so you get what I mean? So, kena lukis yang luar dulu. Draw the outer one first. Okay. Like that. Kena ada cross 1. Dan sini 7 tau. Make sure 7 tau. Okay, bagi tu saya apa kesalahan saya. Tell me what is my mistake. What is my mistake? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is my mistake here? Untuk P. Bagi tahu kesalahan saya. What is it? Ada salah situ. Ada salah kat situ. Ada extra X, betul? So, sepatutnya P kan dia ada 7 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? 6. So, this is not P, this is Q. Minta maaf. Q saya salah. Sebab ada extra kat situ. Sepatutnya 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tak nak tengok cek. Saya tak nak tengok cek sepatutnya sebut ilmu tu. Go. This is it. Tu je. Okay, 2 tangan This is it. There you go. Alright. Tu je. Tak gerak pun. Tak gerak pun sikit. Tengok. Tahan iman sekarang ni. Nak kuat iman sekarang ni. Baru solat maghrib tadi. Okay? Alright. Senang, susah, sesah, sesat. Where do you right now go? Setakat ni so far lah. Ini kata covalent. Dia betul. Sebab awak dah bawa banyak kali dah ikatan ion. Ini kata covalent. Very straightforward, right? Okay. Awak boleh test your fastness, lajunya dekat muka surat 15. Okay? Formula is PQ2. Okay, saya nak test sikit boleh tak? Sebelum kita habiskan kelas, saya nak test sedikit untuk C dan D. Boleh? Okay, let's go for C and D. Jom. Sikit je. Main saya tak kacau dah. Saya kacau Selasa depan pula. Okay? C and D.
Go. Apa dia punya formula kimia dia? Go. I want you to find, kalau saya gabungkan C and D, apa formula dia? CD4, C2D2. Okay, jom. 8. Susunkan dia. Kalau saya nak susunkan, dia akan jadi berapa? 2.6. Betul? 16. Macam mana 16? 2.8.6 lah. Okey, sekarang ni 26 ni dia need berapa, dia share berapa? Need dan juga share supaya 2.8 need 2. Betul? Okey, what about yang ni pula? Need berapa, share berapa? Supaya jadi 2.8.8. Need dan juga share pun 2 juga. Okay. So, siapa yang lagi baik? Dua-dua baik, betul? Dua-dua baik. Saya tak boleh nak cakap C lagi baik, dia tak lagi baik. So, C tu, apa yang dia akan buat ialah C, dia akan letak, sini ada D. Sini pula, ni ada C pula. So, formula akan jadi apa? C, D sahaja. Oh. Sebab, sini D boleh masuk. Sini C boleh masuk. Okay? This is what I mean by that. Dan adakah dia single bond ke double bond? You will find it that dia sebenarnya double bond. Sebab dia share 2. Okay? Alright. Now, if you look back dekat kita tengok K dengan L pula. Go for K and L. So K ini dan juga L. Okay? Beritahu saya dia punya formula. If you can do this one, I think sebatan covalent will be easy. Go. Salah tak apa. Salah hari Sabtu kita buat kelas tambahan. K2L4. Maybe. Ya, berapa? Let's go. Jom. Now, 2.4 betul? 2.4. So, need berapa? Share-nya berapa? Supaya 2.8. Need 4. Okay. 8 pula. 2.6. Need berapa? Share berapa? Supaya jadi 2.8. Need 2. So, siapa yang lagi baik? K ke L yang lagi baik? K lagi baik. So, macam mana kita nak distributekan tu? 4 tu, macam mana kita nak agihkan the 4 tu? Supaya L boleh masuk. 2. Okay, so dapatlah L kat sini, dapatlah L kat sini. So therefore, apa formula kalau K gabung dengan L? You would write there sebagai K ada 1 sahaja, L ada berapa? L ada 2. Oh. Okay, nampak ada Rushan Mano kat situ. Dah berlakon error Aziz semua. KL Gangster 2. Okay, senang, susah, sesat. Where do you right now? Go. So far saya buka dalam tu Q&A. Go. Easy yang ni tak ada criss cross tau. Tak ada criss cross kat sini, tak ada. Sebab apa? Dia covalent. Dia need dengan share sahaja. Tak perlu lukis ke? Nak, kalau lukis go ahead. Tapi ini cuma nak train awak, how fast can you go. Nak screenshot, go ahead, screenshot, go. Go. Dah. Sekali lagi lah screenshot dah. Okay. So nak nasihat untuk final exam. I see. Jadi soalan lagi. Kalau unsur terakhir dia tengok elektron paling banyak kongsi kan, bukan unsur terakhir dia, I would say central atom dia tu, iaitu yang mengagihkan elektron dia tu. Dia tengok yang paling banyak berkongsi. Yes, you are right. Itulah. Cuma dia bukan elektron tak, bukan unsur terakhir, ialah unsur yang center, tengah-tengah. Sebab kalau kita nak lukis ni, K duduk tengah, L di kiri kanan. Okay, tips untuk final exam. Final exam awak selalu mula dengan paper apa? Paper BM dulu biasanya. Okay. Cara awak nak study ialah paper last kali biasanya paper apa
kimia, at maths. Okay, kalau macam tu, katakan bulan 10 is your final exam. Kan? Maknanya bulan 8 tu dah kena study, betul? Paper last katakan at maths. Paper first is BM. Paper last kimia, paper first BM, katakan macam tu. Benda pertama awak study apa? What's the first thing that you're going to study? Subjek pertama yang awak nak study. Bulan 10 exam, bulan 8 nak kena study dah. The first paper yang awak nak study. The first paper yang awak kena study ialah kimia tu. Your last paper. Okay, your last paper tu yang awak study. Your last benda yang awak nak study ialah apa? BM. Okay, kenapa? Okay, this is just your strategy tau. Maknanya macam mana awak nak prepare yourself for your final. Okay, katakan this is your BM, betul? First paper. Last will be your maths. Kimia lah, tak kimia. So, benda pertama sekali yang awak kena study ialah kimia. Last kali yang awak kena study ialah BM. Tapi janganlah study sebelum. Faham? Kenapa? Logik tak? Kalau saya nak study BM dulu, lepas tu last saya study kimia, lepas tu paper first pula BM. Jumpa BM dulu. Padahal last paper ialah saya study kimia. Logik tak? Tak logik. So, how does it look like? Ialah awak kena plan sesiap. Once awak dapat jadual tu, atau nanti tahun depan awak dapat jadual SPM, dia macam bentuk U. Faham tak? Mana awak study kimia dulu, sini mungkin English, baru BM. Baru awak refresh dengan BM, English, blah like that. That is one. Second thing ialah, awak dah kena buat soalan-soalan bentuk formulan SPM. Okay, my tips to you guys ialah paper 2 for physics and chemistry, buat paper 2 dulu. Terus buat paper 2. Kenapa? Fokus on bahagian B and bahagian C. Sebab bahagian A soalan direct. Bahagian B, bahagian C ialah soalan mengait. So, focus on that. Okay? Okay. Saya tak ajar fizik tapi saya boleh bagi tips untuk kimia lah. So, macam mana nak hafal eksperimen? Okay, I won't say hafal. Eksperimen saya tak minta awak hafal. Eksperimen saya minta awak familiarkan. Ada beza tau. Sebab familiarkan soalan keluar macam mana pun awak boleh jawab. Kalau awak hafal, soalan putar sikit je nanti awak jadi macam, jadi rigid. Dia macam awak nak sangat keluarkan jawapan yang awak nak. Padahal soalan minta lain. So, for experiment, paper experiment, I want you to familiarkan sahaja. Contoh. Untuk bab 6, untuk bab 5 ni, dia akan keluar sebatan ikatan covalent, ikatan ion di situ. Dia akan bagi contoh glukosa dan juga larutan garam, something like that. Mana satu yang akan menghidupkan mentol, something like that. So, kena familiarkan dengan apa yang dibagi. Okay? Alright, I think you got this. Don't worry, you got this. That's all for today. Tujuan hari ini. Wish you all the best. Good luck. Kalau stress, aja.